Kita tengok dekat kawasan kampung ada sampah ke apa sebelum kita belajar ni. Cikgu saya dah cuci kelas tadi. Bagus Mak Sarah. Okay. Sebelum ni cikgu dah ajar kamu tema persoalan gaya bahasa dalam syair Bidasari kan. Okay. Hari ni cikgu akan mengajar kamu sebelum cikgu mulakan pengajaran, cikgu akan bagi tahu kamu lah, cikgu akan mengajar syair Bidasari. Tetapi sebelum tu, cikgu nak pilih seorang pelajar untuk baca teks dekat tangan cikgu ni. Untuk tahulah apa yang kita akan belajar hari ni, kan? Tema ke apa kan? Okey, cikgu akan pilih Mak Sarah untuk baca teks ni. Boleh cikgu? Mak Sarah? Mak Sarah boleh ke depan? Okey, saya dapat cerita anak dan kura-kura. Kejap Mak Sarah, kejap. Cikgu nak buka lagu dulu. Ya, boleh. Pada suatu pagi yang cerah, penduduk hutan berkumpul di padang luas untuk menyaksikan pertandingan larian antara anak dan kura-kura. Anak berdiri dengan penuh keyakinan sambil tersenyum-senyum. Dia memandang kura-kura dan berkata dengan sombong, "Jangan harap kamu boleh mengalahkan aku. Aku berlari terpantas di hutan ini." Kura-kura hanya tersenyum dan bersedia di garisan permukaan. Apabila bising dibunyikan, anak melaju meninggalkan kura-kura jauh di belakang. Penduduk hutan bersorak melihat kepantasannya. Kura-kura pula berjalan perlahan tetapi terus melangkah tanpa berhenti. Anak berada kegagahan dan ketawa melihat kura-kura yang masih jauh ketinggalan. Setelah berlari agak lama, anak berasa yakin akan kemenangannya. Dia berhenti di bawah sebatang pokok yang rendah. "Aku berehat seketika pun tidak mengapa," kata dia sambil merebahkan badan. Tidak lama kemudian, anak pun berhenti dengar. Sementara itu, kura-kura terus berjalan dengan tekun. Apabila sampai di bawah pokok, dia ternampak anak sedang duduk. Tanpa berhenti atau membuat bising, kura-kura meneruskan perjalanannya. Setiap langkah diambil dengan penuh kesabaran dan keazaman. Akhirnya, kura-kura berjaya melintasi garisan penamat. Tepukan gemuruh bergema di seluruh padang. Anak terjaga daripada tidurnya dan berlari sekuat hati. Namun, segalanya sudah terlambat. Dia hanya mampu melihat kura-kura menerima sorakan kemenangan. Anak menundukkan kepala dengan rasa malu. Dia sedang bahawa kesombongan dan sikap memandang rendah terhadap orang lain telah menyebabkan kekalahannya. Sejak hari itu, anak berjanji untuk berubah dan menghargai usaha serta ketekunan orang lain. Mak Sarah. Okey, Mak Sarah duduk sini dulu. Okey, ceritanya mengisahkan tentang apa? Kita tengok bagaimana ceritanya mengisahkan tentang anak yang sombong. Betul? Masih lagi kura-kura ni dia macam perlahan sikit kan daripada anak. Lepas tu kita boleh tengoklah dekat sini juga mesej dia nak sampaikan tentang apa. Kalau sifat sifat manusia. Biasa ada bahasa. Lepas tu kita kena perlu usaha. Lagi apa yang kita dapat akan dapat? Jadi sombong. Okey. Jadi Mak Sarah boleh duduk. Terima kasih Mak Sarah. Dia boleh ambil hadiah ni Mak Sarah. Kalau nanti kat depan kita bagi. Okey. Berdasarkan cerita anak dan kura-kura ni, kita boleh tengoklah mesej dia nak cerita ni sampaikan. Okey, kita bagi dulu. Mesej cerita ni nak sampaikan. Kalau kita tengok daripada Mak Sarah baca tadi kan, kita boleh tengoklah cerita anak dan kura-kura ni. Kura-kura ni seorang yang macam merendahkan ni lah. Anak yang merendahkan kura-kura. Lepas tu kita boleh tengok juga lah, kita ni jangan bersifat sombong. Daripada apa yang kita dapat daripada Mak Sarah baca tadi kan, kamu semua dapat simpulkan apa yang cikgu nak mengajar hari ni. Boleh kaitkan Okey. Cikgu ada buat slide
Okey, jom mari kita belajar dengan lebih mendalam berkaitan dengan pengajaran dalam syair dasari. Okey, yang pertama, objektif pembelajaran kita, cikgu paparkan sajalah. Dan yang kedua, pengajaran boleh Hafizah bacakan? Boleh cikgu. Terima kasih. Pengajaran merupakan mesej, pedoman, amanat atau nilai-nilai mulia yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui karya mereka bertujuan untuk mendidik. Okey, terima kasih Hafizah. Okey, sebelum cikgu ke slide yang ni, ke slide pengajaran yang pertama, cikgu nak kamu semua fokus dan catat sebab cikgu akan disuruh kamu semua buat kita pemikiran berdasarkan pengajaran kita yang akan belajar hari ini. Okey, pertama sekali pengajaran kita yang pertama, pengajaran yang terdapat dalam syair Wijasari. Kalau kat sini kamu boleh tengoklah, segmen pertama sekali, kita mestilah memelihara alam sekitar agar tidak berlakunya pencemaran yang boleh mengakibatkan bumi mengalami kebanasan. Kita boleh tengok pengajaran ini berada pada rakam yang pertama dalam syair ini. Dekat syair ini boleh masalah baru bacakan. Lagi bagus kalau masalah bersyair. Kita baginda belajar selapis. Akan pernah belajar Pemanasan kita sekalian ini baiklah berhenti di sini. Okey, terima kasih Mas Sarah. Bersama-sama. Okey, pengajaran yang kedua, kita hendaklah melaksanakan setiap tugas dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Okey, pengajaran ni kita boleh tengok pada syair, pada rangkaian kedua dalam syair Wijasari. Fatih boleh bacakan? Boleh cikgu. Okey, terima kasih Fatih. Tidak ia seraya berberi berpihak kepada tiga menteri Al-Ruhai, menteri perintah sendiri, carikan alih bawah kembali. Okey, terima kasih Fatih. Okey, pengajaran yang ketiga, kita boleh tengok setiap rakyat mestilah taat kepada pemerintah yang adil dan saksama. Kita boleh tengok pada rangkap yang ketiga. Mas Surah boleh baca kan? Boleh cikgu. Terima kasih Mas Surah. Aku kan bersyair. Mas Surah boleh bersyair? Kalau kita tak Kata Kata ini sangat dahaga pada sedikit cari cara kita. Kita berjalan kita mencari sungai dengan dahaga. Okey. Pengajaran keempat, kita terima kasih Mas Surah. Sahabat cikgu. Kita bersama menceramai kawasan larangan atau kawasan yang tidak sepatutnya kita masuki. Pengajaran ini kita boleh tengok pada syair rangkap yang ke-7. Nisha boleh bacakan syair Syair dari berjalan mengelilingi Jadi berjalan mengelilingi taman dan ternampak pintu pagar. Pintu pagar itu dikunci dengan besi wajah dan sukar untuk dibuka oleh mereka. Okey, terima kasih Nisha. Okey, pengajaran kelima, kita mestilah bercakap benar kerana perbuatan tersebut menyebabkan kita dihormati. Yang last kali ni cikgu nak suruh Mas Sarah supaya syair. Berikan Mas Sarah. Nampak faham kan? Saya yakin Mas Sarah boleh. Okey. Saya bersyair sampai rakyat mana dulu cikgu. Semua lah Mas Sarah. Allah. Okey. Barulah seorang menteri
pengajaran. Awak buatlah bintang ke pengajaran? Pengajaran cikgu biasa kan semua catat lagi kan? Betul cikgu. Betul. Okey, saya cikgu saya gambar lagi. Awan ke, bulan ke, bintang ke. Cikgu bagi masa 2 minit. 3 minit lah, 3 minit. Cikgu minta saya buruk cikgu. Cikgu tak ada tekanan. Saya sana mungkin. Tak payah. Soalan satu je, ada balik balik. Kawan awak kat berapa pengajaran kita tak ingat? 5 tulis. Orang tak ingat. Tulis berapa cikgu? Tulis dah 5, awak dapat berapa? Jadi mana? Ya, Okay, 10 minit lagi. Kalau dah siap, kamu semua boleh apa ni kata tampal dalam buku kan? Buat sebagai kerja lagi halal kerja rumah. Yang mana dah siap dia tampal dalam buku? dah cikgu. Okey. Kalau dah, dah masuk kita tahap dah. Kalau dah siap, tampal dalam buku jadikan sebagai latihan kan? Baik cikgu. Okey. Siapa nak main aktiviti? Dan cara ni semangat ni. Ya. Okey, kat tangan cikgu ni kamu semua nampak hadiah. Apa? Kertas kan? Ya. Okey, cikgu bagi ni kat satu kumpulan. So, awak semua buat padanan pengajaran dengan syair. Okey. Kamu kena padankan pengajaran dengan rangkap syair. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Buat dalam masa 3 minit je. Ni tampal-tampal kat sini. Pengajaran syair. Pengajaran syair. Pengajaran dulu. Pengajaran dulu. Lepas tu syair. Rangkap syair. Apa ni? Tak bekerja. Siapa yang siap dulu, cikgu akan bagi hadiah. Surah boleh jadi apa ni, ketua ke sebagai masalah. Boleh siap. Okey, kumpulan ni duduk dulu. Kau tak siap. Okey, satu minit lagi. Okey, yang mana dah siap tu? Kumpulan ni dah siap? Dah cikgu. Okey, kalau dah siap, jom tengok kita bincang jawapan sama-sama. Boleh. Okey, pengajaran yang pertama, kita tengok setiap rakyat mestilah taat kepada pemerintah yang adil dan saksama. Kita tengok pada rangkap yang ketiga, rasaku ini sangatlah dahaga, barang sedikit jadikanlah juga. Pergilah berjalan menteri ketiga, mencari sungai dengan telaga. Yang mana betul? Betul, tanda lain. Yang mana betul tu tanda lain. Okey. Yang kedua, kita hendaklah melaksanakan setiap tugas dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Kita boleh tengok pada rangkap yang kedua. Berhentilah ia seraya berberi bertitah kepada 3 menteri. Ayuhai menteri, pergilah diri carikan air bawa kemari. Boleh mana yang betul? Cikgu dia suka jawab. Okey, jangan gaduh. Kita tengok pengajaran yang ketiga pula. Kita usahlah mencerobohi
sepatutnya kita masuki rangkap ni. Pengajaran ni ada dekat rangkap yang ke-7. Menteri berjalan Betul. bahagian itu dikunci dengan mesti wajar dan suka untuk disikap oleh mereka. Okey, kepada mana yang betul? Pengajaran keempat, kita mestilah memelihara alam sekitar agar tidak berlakunya pencemaran yang boleh mengakibatkan bumi mengalami kepanasan. Kita tengok pada rangkap yang pertama, Titah Baginda Raja Sulami mengapa hujan jadi begini. Kepanasan kita sekian sekalian ini, baiklah berhenti di sini. Kepada mana yang betul? Okey, pandailah. Yang kelima, kita mestilah bercakap benar kerana perbuatan tersebut menyebabkan kita dihormati. Ada dalam rangkap keberapa pengacara itu? Kembalilah seorang menteri yang mudah berdatang sembah kepada baginda Daulat Tuan daripada okey. Kami 3 orang. Apa ni? Kawan semua mek cikgu ambil balik. Cikgu buat ambil balik. Cikgu akan simpan bagi dekat budak lain yang simpan ni. Cikgu. Pasal buku yang tadi tu sampai buku. Apa Tengok ni macam budak okey, dengar benar. Cikgu akan bagi soalan SPM nak suruh kamu berfikir sikit. Ingat kenyataan faham ke tak? Boleh. Soalan satu. InsyaAllah. Mudah ni soalan ni. Soalan ni mudah. Berapa minit cikgu boleh jawab Dalam ni. Atas kertas ni. Cikgu bagi masa 3 minit. Kamu baca elok soalan dan rasakan kamu bagi fakta dengan huraian. Sebab 4 mata kat situ. Masa cikgu rasa kamu ke depan dan tulis jawapan. Jangan pilih seorang cikgu. Yang mana dah siap? Boleh apa ni? Tunggu kawan lain. Siap cikgu. Yang mana dah siap angkat tangan. Tak pakai idea cikgu. Bijak apa? Tunggu bijak. Pakai otak sendiri. Tak pakai buku. Ini saya tak tahu jawapan.
Okey, cikgu memandangkan kamu semua dah siap. Cikgu akan pilih seorang untuk tulis jawapan di hadapan. Boleh ke? Boleh. Cikgu akan pilih Mas Tura. Yang siap lambat. Untuk pilih untuk tulis jawapan. Mas Tura boleh ke? Boleh cikgu. Mas Tura kerja ni. Bulatkan keyboard dia apa je? Apa dia? Dua pengajaran ke? Ni bulatkan keyboard dia kata kunci. Satu boleh. Oh, tak. Bulatkan. Bulatkan apa? Nyatakan pun bulat juga. Semua pengajaran. Okey dah. Okey dah. Dah. Mas Tura boleh tulis jawapan. Dua jawapan. So cikgu nak yang sembang jawapan kamu. Saya tak satu. Partilah satu lagi. Parti satu lagi. Cikgu Okey. Surah kecil dan bersama kecilnya. Cikgu boleh nampak. Kamu nampak kan? Kamu tak apa. Dah Kita boleh mula. Cantik ke saya Mas Tura? Cikgu tengok dia bukan tengok saya. Jangan pusing Mas Tura. Tak payah, tak payah. Boleh cari kita. Okey, yang kedua Nek Fadil. Terima kasih. Terima kasih Mas Tura. Sama-sama cikgu. Apa pasti? Mana boleh gambar? Cikgu boleh gambar ke? Jangan usik, jangan usik. Senyap. Jangan usik. Nanti jangan usik belajar cikgu. Cikgu dia pakai nasi. Awak terima kasih sama-sama. Nanti saya berkawan. Masalah saya bukan kebahagiaan dengan awak. Ya, Ustaz. Apa tersihat? Cikgu bising. Senyap dan bilang, tengok ke kawan awak. Tengok kawan awak. Tidak biura yang cantik. Terima kasih Fatin. Dia saja. Duduk Fatin nanti. Nanti juga Fatin. Okey. Kali kita tengok kat sini, kita tekan ni adalah apa ni soalan yang menyatakan dua pelajaran yang terdapat dalam petikan awak ni lah. Okey, kita jumpa pengajaran pertama, kita mestilah memelihara alam sekitar agar tidak berlakunya pencemaran yang boleh mengakibatkan bumi mengalami kepanasan. Ini rangkap yang mana? Rangkap pertama. Baca. Tak baginda Raja Sulami, mengapakah hutan jadi begini? Kepanasan kita sekalian ini, marilah berhenti di sini. Okey, pandai. Yang kedua, kita boleh
Kedua, baca sekali. berhentilah ia seraya berperi meminta kepada 3 menteri. Ayuhan menteri, pergilah diri carikan air bawa kemari. Okey. Kat sini kita boleh tengoklah yang mana apa kata fakta. Kita boleh silakan. Ya. Dalam boleh harap kita agar tidak berlaku pencemaran boleh mengakibatkan boleh mengalami sakaran salah. Okey, ke sini ada isi dan huraian. Maksud kat sini kita hendaklah taat pada pemerintah apabila melaksanakan tugas. Ini adalah isi. Maksud sini adalah huraian. Okey, setakat itu saja. Kamu semua faham ke setakat ni? Faham. Okey. Ibu akan bagi kamu semua buat refleksi lah sebelum kita tamat pembelajaran. Jadi kamu bagi maklumat apa yang kamu belajar hari ini seronok ke tidak? Bukan. Bukan cakap dengan cikgu. Bukan kelas ya. Ada nanti pilih dengan cikgu. Kamu tak cakap ni abang. Cikgu bagi masa 1 minit je. Jangan bercakap banyak ya, boleh-boleh. Apa yang kamu dapat seronok ke tidak? Apa yang kamu dapat ni? Kita boleh rumuskan pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan pelajaran syair. Boleh sebutkan pelajaran pertama? Kita mestilah memelihara alam sekitar agar tidak berlakunya pencemaran yang boleh mengakibatkan bumi mengalami kepanasan. Okey, pelajaran yang kedua. Kita hendaklah melaksanakan setiap tugas dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Yang ketiga. Setiap rakyat mestilah taat kepada pemerintah yang adil dan saksama. Yang keempat. Kita usahalah mencerobohi kawasan larangan atau kawasan yang tidak sepatutnya kita masuki. Pelajaran yang kelima. Kita mestilah bercakap benar kerana perbuatan tersebut menyebabkan kita dihormati. Okey. Setakat itu sajalah pelajaran cikgu pada hari ini. Kertas refleksi kamu tu boleh kamu semua boleh tampal letak dalam pelatihan. Dan cikgu nak ucapkan terima kasih buat kamu semua kerana beri fokus semasa cikgu mengajar. Kelas kita seronok tak hari ini? Seronok.